Kalaulah harga emas ini tak naik, adakah rugi kalau kita simpan emas? Okey, ini antara soalan yang ramai orang confuse. Dia cakap, kalau emas tak naik, untuk apa kita simpan emas? Sebenarnya tuan-puan, emas ni, kalau tuan-puan baca buku wang emas, boleh order buku wang emas ni dekat beg kuning dekat bawah. Dalam buku wang emas ni tuan-puan, dia cerita apa? Dia bagi tahu ada lebih daripada 10 kebaikan menabung emas terhadap keuangan. Jadi, kalau tuan-puan simpan emas sekadar tunggu harga naik baru nak jual, itu sahaja matlamat, sebenarnya tuan-puan rugi. Salah satu antara kebaikan menabung emas yang pertama adalah boleh atasi sifat mereka yang tak boleh nak menabung. Kerja dah bertahun-tahun nak ada 1000 simpanan pun susah. Jadi bila mana dah bertukar simpan dalam bentuk emas, simpanan makin lama makin meningkat. Dan yang kedua tuan-puan, bila kita menabung emas ni, kita boleh pastikan duit yang kita simpan, boleh elakkan duit yang kita simpan daripada terkena inflasi. Inflasi ni tuan-puan kalau nak senang faham, peningkatan harga emas. Bila berlaku peningkatan harga emas, for sure kuasa beli duit kita makin lama makin jatuh. Jadi bila kita simpan dalam bentuk emas, dia boleh elak daripada terkena inflasi. Sebenarnya ada banyak lagi kebaikan menabung emas terhadap kewangan. Kalau tuan-puan nak tahu dengan lebih lanjut, boleh beli buku wang emas dekat beg kuning dekat bawah ni. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.